Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Azrina Fitra binti Azman melaporkan untuk TV PSS Sanli. Hari ini, Sabtu 12 hari bulan, akan berlangsungnya Mesyuarat Agung PIBG kali yang ke-29 tahun 2025. Kelihatan para waris sedang bersedia di dalam Dewan Semarak untuk bersama-sama dalam Mesyuarat Agung PIBG hari ini. Semoga majlis berjalan dengan lancar. Kini berakhirlah sudah Mesyuarat PIBG kali yang ke-29 tahun 2025. Semoga Mesyuarat PIBG kali ini memberikan kesan terhadap pembangunan pelajar pada masa akan datang. Majlis bermula penuh makna, berbincang demi anak bangsa. Kini tiba saat berpisah jua. Semoga usaha diberkati bersama. Sekian laporan daripada saya, Nur Azrina Fitra binti Azman. TV PSS Sanli, setia bersama anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azrina Fitra binti Azman, wartawan TV PSS Sanli. Bersama saya sekarang ialah yang berusaha Surveyor Muhammad Farhan bin Zulkifli, pengarah syarikat Persaudaraan Muhibah Sdn Berhad dan salah seorang alumni SMK Sungai Layar batch 1999. Assalamualaikum Tuan. Bolehkah saya bertanya sedikit soalan kepada Tuan? Ya, boleh. Seperti yang Tuan ketahui, Persatuan Ibu Bapa dan Guru memainkan peranan yang amat penting dalam usaha membantu meningkatkan pencapaian akademik anak-anak di sekolah. Adakah Tuan bersetuju dengan kenyataan ini dan bolehkah Tuan memberikan sedikit komen? Ya, baik, terima kasih kepada wartawan. Saya bersetuju dengan pendapat ini kerana PIBG adalah tulang belakang kepada sekolah. Jadi pihak ibu bapa sangat-sangat memainkan peranan yang penting untuk memastikan kejayaan pelajar di sini. Itu je. Baiklah, soalan yang seterusnya. Apakah pandangan Tuan dengan kenyataan bahawa Persatuan Ibu Bapa dan Guru seiring dengan keperluan sekolah, guru dan pembangunan pelajar? Okey, kalau kita tengok pada sekolah-sekolah yang Persatuan PIBG-nya terlalu aktif, kebanyakan pelajar-pelajar ramai yang mendapat keputusan yang cemerlang. Jadi ini menunjukkan bahawa PIBG adalah sangat penting dan juga dapat membantu meningkatkan pendidikan terutamanya pelajar-pelajar di sekolah untuk lebih cemerlang. Itu saja. Okey, baiklah, soalan yang terakhir dan juga merupakan soalan bonus. Sudi kiranya Tuan berkongsi apakah perasaan Tuan sebagai alumni SMK Sungai Layar dan juga merupakan batch pertama di sekolah ini? Pertama, saya sangat gembira kerana sebagai alumni pihak sekolah tidak melupai kami lah. Dan tidak membiarkan kami. Jadi bila Tuan Pengetua Encik Samsudin memberitahu saya untuk mengatur program bersama alumni, saya rasa sangat gembira. Dan yang keduanya, saya sangat berbangga kerana hasil didikan di sekolah ini, ramai alumni yang telah berjaya di luar sana. Ada yang telah menjadi pegawai kerajaan yang berkelas tinggi dan juga ada yang mendapat gelaran tertentu lah seperti datuk dan juga sebagainya. Itu saja. Baiklah Tuan, terima kasih Tuan kerana bersama kami dengan pada hari ini. Terima kasih.